Negara yang paling miskin di Asia Tenggara. Data ini saya ambil daripada visualcapitalist.com. Jadi jom kita pergi ke tempat yang kelima, negara yang paling miskin di Asia Tenggara. Di tempat yang kelima adalah negara Filipina yang mempunyai GDP per kapita sebanyak $4,130 bagi setiap rakyat Filipina. Negara ini bergolak dengan level korupsi yang sangat tinggi berserta dengan kepimpinan yang diktator semasa kepimpinan Ferdinand Marcos pada tahun 70-an. Di tempat yang keempat, negara yang paling miskin di Asia Tenggara adalah negara Kemboja ataupun Cambodia. Negara ini mempunyai GDP per kapita sebanyak $2,630 bagi setiap rakyat Kemboja. Negara ini terlibat dalam peperangan yang sangat-sangat dahsyat pada tahun 70-an dan juga 80-an, dipimpin oleh rejim Pol Pot yang sangat kejam, menyebabkan ekonomi negara ini merudum dengan sangat teruk. Di tempat yang ketiga, negara yang sangat miskin di Asia Tenggara adalah negara Laos. Mempunyai GDP per kapita sebanyak $1,980. Negara Laos juga terlibat dengan peperangan Indo-China yang mengakibatkan negara ini mempunyai ekonomi yang sangat merudum. Di tempat yang kedua, negara ini merupakan negara Timor Leste. Negara Timor Leste mempunyai GDP per kapita sebanyak $1,450. Di dalam list ini, negara ini merupakan negara yang paling baru merdeka daripada negara Indonesia, menyebabkan negara ini mempunyai GDP yang sangat rendah kerana campur tangan kuasa asing. Di tempat yang pertama, negara yang paling miskin di Asia Tenggara adalah negara Myanmar. Disebabkan oleh konflik dalaman, negara ini mempunyai ekonomi yang sangat merudum dan negara ini mempunyai sekatan ekonomi yang sangat kuat oleh negara-negara lain. Disebabkan ini, negara ini mempunyai GDP per kapita sebanyak $1,250. Kalau korang suka video seperti ini, jangan lupa follow saya, Oktoman Fazil, dan jumpa lagi dengan video yang seterusnya.